politik dalam negara. Rakyat sudah berasa penat dan bosan dengan helaan dan politiking yang dibaca dan ditonton dalam media masa setiap hari. Kepimpinan Barisan Nasional haruslah memberi kepimpinan yang fokus dan memberi hala tuju yang jelas serta dilihat tegas dan berkesan untuk mengatasi cabaran ekonomi dan segala kesan sampingannya. Barisan Nasional perlu melibatkan profesional dan industri players yang benar-benar berpengalaman untuk mencetuskan idea agar plan tindakan dirancang dengan cepat dan tepat. Kita harus hentikan serta-merta pemberian seberang kontrak dan projek kerajaan secara runding terus atau direct nego pada syarikat yang tidak ada track record yang kukuh. Hentikanlah segala ketirisan atau pembaziran wang kerajaan. Perkhidmatlah semasa kerajaan melaksanakan projek pembangunan dan menguruskan peruntukan kerajaan yang datangnya daripada wang cukai rakyat. Dasar ekonomi haruslah diliberalisasikan selanjutnya dan syarat equity yang menghadkan pengembangan haruslah dibatalkan untuk membolehkan syarikat-syarikat di Malaysia menjadi lebih kompetitif agar boleh menghadapi keadaan ekonomi yang amat mencabar sekarang. Kerajaan haruslah mengkaji semula ICA, FIC guidelines, dasar pemberian AP, subsidi dan kawalan harga. Dalam konteks ini, persaingan pasaran terbuka patutlah dibenarkan dan pada masa yang sama, kerajaan perlu menyalurkan sumber yang cukup pada kumpulan pendapatan rendah untuk memastikan mereka tidak tercicil daripada pembangunan ekonomi negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, rakyat Malaysia yang berbilang kaum kini hendak melihat parti yang memerintah benar-benar bersih dan beramanah. Kerajaan pusat yang dibentuk oleh parti-parti komponen Barisan Nasional mestilah bukan sahaja dilihat tidak rasuah dan beramanah, ia mesti betul-betul bersih, jujur ikhlas dalam amalan dan tingkah laku sebenar. Untuk menjayakan pemulihan imej dan memberi harapan baru kepada rakyat Malaysia, kita perlu mula dengan perubahan dan pembaharuan dalam parti-parti komponen Barisan Nasional. Pucuk pimpinan MCA dalam beberapa tahun ini telah cuba mengamalkan budaya politik yang sehat dalam parti. Budaya politik sehat yang dimaksudkan ini termasuklah budaya tidak rasuah dan berintegriti. Oleh yang demikian, saya amat menaruh harapan besar semangat budaya politik yang sehat dan bersih ini akan disokong kuat oleh semua perwakilan MCA. Saya yakin perwakilan akan sedar bahawa seberang cara berkempen yang kurang sehat seperti politik wang, memutar belik fakta atau penggunaan taktik kotor dengan memfitnah atau hit below the belt adalah cara yang boleh merosakkan parti dan ianya perlu ditolak sama sekali. Hari ini, semua ahli MCA tergantung kepada para perwakilan untuk memilih satu pasukan kepimpinan yang berintegriti, beramanah, berdedikasi, jujur ikhlas, berkesan dan sentiasa pegang pada nilai-nilai murni. Pasukan kepimpinan akan dipilih nanti perlu memikul tanggungjawab yang amat berat supaya membawa pembaharuan untuk menghadapi cabaran politik semasa yang begitu kompleks dan tidak mudah. Maka, jawatan kuasa pusat MCA baru yang akan dibentuk ini perlulah sentiasa boleh bersatu padu, boleh bekerjasama antara satu sama lain, supaya boleh berfungsi dengan efektif. MCA sudah tidak ada masa dan ruang untuk berkonflik secara dalaman, memandangkan kita sedang berada dalam situasi politik yang amat mencabar. Selain daripada parti MCA, adalah sama penting untuk semua parti-parti komponen BN mengadakan pembaharuan secara serentak dan mengamalkan budaya politik sehat.
Barisan Nasional sebagai satu coalition juga perlu diteliti semula tentang apa masalah dan kelemahan yang sedia wujud dan bagaimana membetulkannya. Tanggungjawab untuk membawa pembaruan dalam BN secara berkesan terletaklah di atas bahu pucuk pimpinan BN secara bersama. Selepas hari ini, MCA akan mempunyai pucuk pimpinan baru, maka saya serahlah tugas dan perjuangan yang belum selesai ini kepada mereka yang akan dipilih nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi selaku pengurusi BN sekali lagi merasmikan Perhimpunan Agung MCA hari ini akan jadi satu peresmian yang bersejarah, kerana ini adalah kali terakhir Yang Amat Berhormat Datuk Seri merasmikan Perhimpunan Agung MCA dan ini juga adalah Perhimpunan Agung MCA yang terakhir bagi saya sebagai Presiden. Bagi pihak MCA, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan jutaan terima kasih pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi atas segala bantuan, sokongan, keprihatinan terhadap MCA selama ini. Terima kasih, kita bagi tepukan gemuruh. Can we stand up to thank our Prime Minister for all that he has done? Thank you, terima kasih banyak Datuk Seri PM kerana banyak berjasa, kerana sudah bersama-sama MCA memperjuangkan untuk masyarakat majmuk. Datuk Seri, boleh rasalah bagaimana pemimpin akar umbi MCA sayangkan Datuk Seri. For all that you have done, I can't describe with enough words. So I think action, clapping, the standing ovation speaks all. Oleh kerana ini juga merupakan kali terakhir saya dapat berucap, saya juga nak menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib sebagai Timbalan Perdana Menteri. Semasa saya menjalankan tugas sebagai Presiden MCA beberapa tahun ini, selain daripada Perdana Menteri yang kita kasihi, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri juga banyak membantu. Banyak kali dalam keadaan yang amat mendesak, saya terpaksa telefon Yang Amat Berhormat di rumah. Datuk Seri, I am very appreciative and thankful. I remember there was a big incident that we need interception from the top. Otherwise, the first bullet shot out, there will be a big problem. It can end up with riots and all that, which I would not want to talk about that, the whole incident again. And I have no choice to maintain harmony, to solve the problem in Malacca. I have to call Datuk Seri when he just woke up in the washroom. And he acted immediately, stopped the first bullet.